Saya dah pasang dah ni. Saya baru pasang nut yang atas ni. Lagi satu nut atas ni saya belum pasang lagi dengan yang lock pin tu. Saya tak pasang lagi. Saya nak check balik macam mana dia pasang betul ke tidak. Pasal dia ada antara dua nut ni dia ada getah. Mana dia getah ni? Bila dia getah. Okey. Ini tiga ni. So antara nut ni dengan nut yang dah dipasang ni. Antara nut ni dengan nut yang dah pasang ada getah satu tengah-tengah, lepas tu baru ada pin. Jadi saya nak pastikan betul lah cara pemasangan tu, saya takut tersilap. Pasal getah tu dekat sini dia pasang dekat sini. Satu getah, lepas tu atas dia ada nut satu macam ni untuk ikat. Lepas tu baru ada pin ni. Saya cuma nak pastikan lah betul cara ni. Lepas tu saya ketatkan lah. Handlebar tadi saya dapat saya order chrome. Dia hantar warna hitam daripada Indon. Tak mahal, RM20 je. Tapi tak sedap lah. Saya tak suka warna hitam. Jadi saya minta return refund balik dekat Shopee. Hantar balik lah. Pasal seller macam tu kita tak boleh bagi muka. Kita walaupun murah, kita hantar balik lah. Peduli apa kan? Kita punya hak. RM20 pun kalau kita tak boleh gunakan, rugilah kita. Tak boleh saya order. Bila return refund dah okey, saya request lah yang lain ni handlebar. Mungkin mahal sikit kan, ataupun saya beli kat sini lokal kat kedai ni. Ataupun masih pakai yang lama dulu pasal handlebar ni tak mengganggu apa-apa. Cuma mungkin kita tak selesa je. Itu saja. Fork tadi saya dah buat fork ni. Saya dah cabut, belum buat lagi. Saya dah cabut fork ni. Jadi fork ni saya dah test tekan-tekan kan. Satu tu lebih lembut sikit daripada yang belah kanan, lembut sikit daripada belah kiri. Jadi nanti saya buka lah. Saya nak tukar seal dan oil ni sekejap je. Tapi sekarang ni dah petang lah. Takut tak sempat. Saya nak cuba habiskan tu semua. Tengah semak ni depan ni. Semak. Ya Ahmad, biasalah bila buat motor kan. Semak. Walaupun kecil-kecil sikit. Semak. Pasal kita bukan workshop. Ni tool yang paling besar saya ada. Saya buka pakai apa, nak driftkan dia punya cone bearing punya drift tu. Jadi takut rosak cone bearing tu, saya driftkan. Ni sekarang dah lembut lah. Okey. Tak boleh ketat sangat, nanti problem. Nanti saya nak pasang ni. Tangan pun saya baru cuci. Sebentar lagi saya sambung balik lah. Tadi bateri habis, tangan tengah penuh dengan grease. Saya tak dapat nak continue buat video. Okey. Nanti kita sambung. Tapi saya punya target, saya nak habiskan front end ni hari ni. Dengan fork sekali saya buat. Cuma saya nak kemaskan tool yang saya tak gunakan ni. Simpan balik lah. Ni tool ni boleh buat untuk buat lori. Saya tak pakai pun. Ini yang saya ragu tadi tu. Ni nut dia kan. Bawah nut tu. Atas nut tu dia ada getah. Dia tahu getah. Jadi saya check pemasangan untuk FZ ni betul. Dia tulis tu washer plate. Tapi saya pelik washer plate, tapi kenapa getah Jadi saya check lah dekat Shopee dengan part number yang diberikan tu. Dan dekat Shopee letak gambar betul getah. Jadi tak silap lah. Jadi saya ragu je. Jadi saya akan proceed dengan pasang ni. Katalah Shopee tunjuk gambar tu besi, saya terpaksa order lah. Tapi Shopee tunjuk gambar betul getah. Jadi betul lah. Jadi saya nak pasang ni balik. Steering ni saya akan, rasanya pasal dia nak bagi ada play sikit sini untuk dia align, bagi ni selaras sama. Lepas tu baru kita letak locking plate ni. Okay, kita continue yang bahagian sikit ni. Lepas tu saya nak letak balik triple clamp. Dan saya nak start buat fork. Hari pun nak hujan lah, masa dah suntuk.